Anak-anak selalu batuk, demam, selesema, ada masalah sembelit dan cerit-berit? Jangan risau. Divinus Multi-V Kids Jelly boleh bantu anak-anak anda. Ia merupakan campuran minuman botani jelly serbuk strawberry dengan multivitamin, fosfatidilserin dan serbuk cendawan susu harimau. Secara generalnya, ia merupakan suplemen yang boleh diambil harian untuk meningkatkan fungsi imun sistem, kesihatan respiratory seperti batuk, selesema, resdung, asma dan alergik. Selain itu, untuk menjaga kesihatan mental, mata dan masalah sistem penghadaman. Ia diperkaya dengan multivitamin bagi melengkapkan keperluan nutrien harian bagi tumbesaran kanak-kanak dan untuk membantu metabolisme tenaga serta kesihatan keseluruhan kanak-kanak. Okey, jom kita tengok kelebihan pada setiap ingredients yang terdapat dalam minuman jelly ini. Yang pertama, Tiger Milk Mushroom. Ia merupakan sejenis cendawan yang hanya terdapat di hutan tropika di Asia Tenggara dan telah diamalkan dalam ubatan tradisional sejak 400 tahun dahulu. Sifatnya yang anti-asmatik, ia bantu untuk suskan respiratory tract, improve masalah pernafasan dan bantu untuk relief simptom seperti batuk, kahak dan asma. Yang kedua, ia tinggi dengan ciri-ciri anti radang. Ia mampu untuk kurangkan keradangan pada respiratory airways dan relaxkan airways muscle untuk memudahkan pernafasan. Yang ketiga, anti-microbe dan antiviral. Ia dapat tingkatkan sistem ketahanan badan terutamanya pada paru-paru dari serangan bakteria dan virus di samping melegakan gejala alahan pernafasan. Kandungan yang kedua iaitu fosfatidilserin, PS. Ia adalah fosfolipid yang penting untuk kesihatan fungsi otak. PS yang mencukupi ini amat penting kepada tumbesaran kanak-kanak untuk memastikan struktur dan fungsi sel-sel pada otak terbentuk dengan baik. PS ini sebenarnya banyak terdapat pada susu ibu, ikan dan kekacang. Namun, jika kita teliti diet anak-anak pada masa ini, 85% kanak-kanak tidak menerima nutrisi yang mencukupi untuk perkembangan optimum. Fungsi PS ini adalah untuk meningkatkan signal transduction proses di mana ia merupakan satu mekanisme untuk sel-sel communicate antara satu sama lain. Selain itu, ia dapat tingkatkan glucose metabolism. Kita tahu bahawa glucose adalah main fuel untuk otak bekerja dan bantu untuk kita lebih fokus. Seterusnya, ia dapat mengekalkan fungsi kognitif yang sihat dan juga dapat tingkatkan memori ingatan, pembelajaran dan attention span. Akhir sekali, ia dapat kurangkan stres di mana PS ini boleh reducekan cortisol level penyebab stres. Yang ketiga, kita ada bilberry. Bilberry merupakan sejenis blueberry yang tinggi dengan nutrients dan polyphenol. Antara kelebihannya, ia dapat tingkatkan penglihatan. Kandungan antosianinnya yang tinggi ini baik untuk kesihatan mata terutamanya pada cahaya malam. Ia juga boleh protect cells, bersifat anti radang dan boleh elakkan dari kerosakan retina. Kita tahu hari ini kanak-kanak banyak terdedah dengan blue light daripada skrin gadget yang boleh menyebabkan retinal degeneration. Selain itu, tannin di dalam bilberry dapat kurangkan intestinal swelling yang membantu kanak-kanak yang mengalami masalah cirit-birit. Yang keempat, zeaxanthin. Zeaxanthin adalah sejenis pigmen organik yang dipanggil carotenoid, berfungsi sebagai penapis cahaya, melindungi tisu mata daripada kerosakan cahaya matahari. Ia membantu mengelakkan kerosakan oksidatif yang menyebabkan masalah mata pada awal kanak-kanak ketika mata dan otak sedang mengalami perkembangan pesat. Selain itu, ia dapat meningkatkan keupayaan mata untuk adapt pada perubahan cahaya seperti cerah ke gelap, gelap ke cerah. Ia juga dapat tingkatkan jarak penglihatan, juga dikenali sebagai visual range. Yang kelima, konjac gum dan xanthan gum. Ia adalah serat larut air di mana ia menyerap air dan bertukar kepada gel-like substance di dalam sistem pencernaan dan melambatkan penghadaman yang membuatkan kanak-kanak kencang lebih lama. Apabila ia masuk ke dalam perut dan usus, dia menyerap air and form a bulky fiber yang dapat membantu mengatasi masalah sembelit. Ia juga adalah prebiotik yang dapat promote growth of bacteria. Cara pengambilan Multi-V Kids Jelly ini, ambil satu pack sebelum sarapan pagi atau sebelum tidur setiap hari. Minum air yang banyak untuk penghayatan yang cukup. Let's protect your child health with Divinus MV Kids Jelly.